Calon penolong penguasa kastam WK5 dengani baik-baik. Ujian psikometrik kastam bukan tentang baik atau jahat, tapi soal boleh dipercayai atau tidak. Ujian psikometrik penolong penguasa kastam WK5 akan dijalankan pada 7 Januari 2026 pada jam 9 pagi hingga 5 petang. Tempoh menjawab 1 jam 30 minit dan kekosongan adalah 30, simpanan 40. Untuk jawatan kastam, sistem akan menilai terutamanya aspek integriti dan kejujuran, ketegasan dalam penguatkuasaan, kepatuhan kepada undang-undang dan prosedur, kawalan emosi di bawah tekanan dan juga tanggungjawab terhadap amanah awam. Jawatan ni sensitif. Jawapan cantik tapi tak realistik boleh jadi red flag. Contoh soalan 1. Saya sanggup menolak arahan rakan sekerja sekiranya bertentangan dengan peraturan. Cadangan jawapan setuju ataupun sangat setuju. Kastam menilai keutamaan undang-undang mengatasi hubungan peribadi. Contoh soalan kedua, dalam situasi tertekan, saya masih mampu membuat keputusan tanpa dipengaruhi emosi. Cadangan jawapan setuju. Jawapan yang terlalu ekstrim boleh dilihat tidak realistik. Yang dinilai ialah kawalan emosi bukannya ego. Contoh soalan 3, jika terdapat peluang mendapat faedah peribadi tanpa diketahui orang lain, saya akan mengambilnya. Cadangan jawapan sangat tidak setuju. Ini adalah soalan integriti terus. Jawapan mesti jelas, konsisten dan tegas. Tips penting hadapi ujian psikometrik WK5. Jawab ikut peranan penguatkuasa, bukan ikut perasaan. Elakkan jawapan yang terlalu lembut untuk isu undang-undang. Jangan ekstrim pada semua soalan. Konsistensi lebih penting. Dan ingat, kastam cari calon yang boleh diberi amanah, bukan sekadar yakin bercakap. Ujian psikometrik WK5 ni bukan ujian teka nasib. Ianya tapis calon yang sesuai untuk pegang kuasa dan amanah negara. Kalau nak faham cara sistem menilai jawapan, boleh klik link di bio untuk dapatkan rujukan ujian psikometrik ataupun DM je Cik Su. Ada nota-nota, penerangan format, tips, cara menjawab, 200 contoh soalan beserta cadangan jawapan dan huraiannya. Bolehlah calon biasakan diri jawab ujian psikometrik. Semoga berjaya ya semua calon kastam WK5.